letak, boleh terus duduk. Kerusi camping mudah pasang. Bawah 10 saat settle. Dia datang dalam satu beg yang kecil macam ni. Mudah untuk korang simpan dalam kereta. Bawa mana-mana, kecil macam ni baru letak beban. Yang ni dia punya kaki. Untuk pasang ni sangat mudah sebab dia punya kaki dia ni dia cantum sekali macam ni. Dia bukan lerai satu-satu. Dia ikat dengan tali. Korang masukkan dekat dia punya bracket ni sahaja. Mudah je nak pasang kerusi ni. Okey, settle, letak macam ni. Pasang pula dia punya tempat duduk. Pasang dulu bahagian atas dan pasang pula bahagian bawah. Settle. Korang dapat satu kerusi yang besar macam ni. Tadi dalam beg kecil je kan? Bila dah siap, saiz dia besar macam ni. Zap. Kerusi ni yang jenis rendah. Jadi bila korang duduk, boleh sandar macam ni. Memang sangat selesa. Bahagian tepi dia ni jaring. Kalau korang guna untuk duduk lama, tak panas. Dia punya bentuk ni memang smart. Bahagian tempat duduk bawah ni dia ada jaring macam tu. Jadi bila korang duduk, angin boleh keluar masuk dekat bahagian sini. Jadi bila duduk lama, korang takkan panas. Dia lebih rendah sikit berbanding kerusi camping yang biasa. Jadi bila korang duduk, boleh terus sandar dekat bahagian belakang. Tempat sandar dia ni ngam-ngam. Tak tinggi dan tak rendah sangat. Memang ngam. Memang sangat selesa untuk duduk lama. Lepas ni, kalau korang pergi mana-mana, boleh bawa kerusi ni, boleh terus lepak. Boleh guna untuk bawa pergi pantai, boleh guna untuk bawa pergi kebun, boleh guna untuk bawa pergi camping dan macam-macam lagi. Ada kerusi ni, mana-mana boleh lepak. Sekarang tengah ada offer tau. Harga dia lebih murah. Korang kena grab sekarang untuk dapatkan harga murah. Sebab stok dia tak banyak. Boleh check dekat link.